Pakai beca je. Ni apa benda ni? Assalamualaikum. Salam. Abang, ni nasi apa ni? Nasi kandar ke? Nasi kandar tapi nama kita nasi toyu. Nasi toyu Ya. Boleh abang, saya nak try bang nasi toyu. Boleh. Tapi saya nak pakai talam bang. Boleh. Boleh Boleh. Bawa daripada rumah Bawa dari rumah Ha. Alamak, baiklah. Nasi dia nasi putih ke bang? Nasi ni nasi daun salam lebih kurang. Nasi daun salam Daun salam. Oh, lain macam nasi dia, nasi daun salam. Boleh kita tengok nasi daun salam? Boleh Bang, saya nak nasi lebih sikit bang. Lapar bang. Baik. Daripada pagi, pada lepas subuh saya tak makan lagi. Baru nak makan ni. Cukup bang, jangan banyak. Saya nak diet hari ni. Alright. Okey, lauk bang. Bagi kuah campur dulu bang. Kuah campur dulu Macam nasi kandar tapi nama dia nasi toyu guys Yes. Dekat Melaka. Jarang-jarang Melaka ada nasi macam ni. Orang Melaka memerlukan nasi kandar bang. Kuah campur Kuah campur bang. Style saya memang kuah banjir bang. Abang dah tahu saya suka banjir bang duk perasan juga kan. Inilah nama dia nasi toyu. Tapi kita tengok dulu lauk-lauk dia. Oh tu kuah sotong. Kuah sotong pun ada. Alright. Lepas tu last sekali kuah hitam Oh tu kuah hitam last sekali. Ni apa ni? Ini kita punya ayam toyu lah. Ayam toyu Boleh ayam toyu. Okey. Dia macam ayam kicap ke bang? Dia macam ayam kicap, toyu sama toyu tu. Kita boleh ayam toyu. Alright. Ayam bawang boleh. Ayam bawang. Favorite saya ni ayam bawang. Ayam bawang. Okey, kita ayam bawang dia. Satu bang. Alright, lain. Telur sotong bang. Nampak macam telur sotong ada sotong. ni. Ada kan telur sotong? Boleh. Oh ni telur sotong cantiknya telur sotong. Tengok tu telur sotong. Okey, telur sotong banyak abang letak Dah banjir-banjir tu. Banjir betul-betul banjir. Sotong bang, sotong bang. Sotong seketul. 2 ekor. 2 ekor bang, 2 ekor bang. Tengok guys sotong. Besar sotong ni. Alright. Lepas tu daging apa tu? Daging masak hitam Daging kicap boleh. Oh kepala sotong pun dapat. Daging masak kicap satu. Alright. Oh dah tinggi dah. Dah tinggi dah tu bang. Ya Allah, kuah campur lagi. Okey, bawang goreng last. Bawang goreng boleh mana? Oh ni ada bawang goreng. Boleh bawang goreng. Lepas tu saya nampak cuma macam ada kobis je bang. Baik. Kobis okey bang, tengok sikit bang. Okey. Boleh bang. Dah banjir dah tu. Banjir. Masya-Allah. Okey, saya rasa saya nak tambah bendi cabai bang. Bendi cabai. Bendi cabai ada. Saya memang wajib makan bendi cabai bang. Bendi cabai mesti semua ada bendi cabai kena ada bang. Saya memang suka nasi kandar ni. Favorite saya ni. Baik. All the time. Telur masin, telur rebus ada bang? Ada. Kena ada ambil kan. Telur masin, telur rebus. Kita boh tepi ni. Boh tepi, telur rebus. Lagi? Telur masin satu. Lengkap, komplit nasi kandar. Tapi ni nasi toyu. Dekat mana bang kedai ni bang? Dekat Taman Merdeka. Taman Merdeka Buka pukul apa ni? Buka pukul 11 sampai 3.30 petang. Kita start balik pukul 6 sampai pukul 11 malam. Cuti hari Selasa. Ya, betul. Cuti hari Selasa. Okey bang, tengok sikit nasi dia. Nasi toyu.